Huwa neng tua. Tam akekah kap kurban dua ikan. Dah mai. Lemu sekor, kita nak buat gerbang dan nak buat ngekah, boleh ke tak? Ingat taruh dah. Lembu ni, dia boleh bagi paling banyak 7 bahagian. Lembu. Kambing 1 bahagian, lembu 7, kuba 7, uta 7. Makna, lembu seekor ni, boleh kita nak gerbang sore kita dengan tak ada bagi pada orang. Boleh? Boleh kita nak pakat 2 beradik. Kita buat gerbang seekor 2 orang tahun ni, lembu 30,000. Adik kata boleh? Aku turun 15, mu 15. Kerbau. 2 gia. Lembu seekor dia bagi 2 gia. Adik dengan kakak. Boleh? Adik hak wasu kata kita nak ke? Bagi 3 gia. Boleh. Calia tu baik berapa-berapa 3 gia. Tak ada masalah. Nah, pak dara mari hak duk di betung. Pak dara kata, senyap-senyap buat mu. Aku nak kau. Pak dara tu. Pak gia. Nah, bagi 4 gia. Nah, duk tak duk kawan guru hak kenal rapat. Nah, kata, temu ada lagi gerbang ni. Ada tak gerbang? Mana kawan? Kawan nak gak gia tu. 5. Dah. Lepas tu masuk di 7. Cukuplah 7. 7 orang 7 gia. Akhir kali, nah, orang Tino yang muda tu, gia kita tak ada gerbang tahun ni. Kita nak gia. Tak boleh, sekat 7. Sekat 7 ya. Lembu sekat 7 gia. Bukan mesti 7 tu. Asal ada orang silap tu, apa orang tu, itu. Gerbang tahan ni, kita buat 2 orang, kita buat orang Tino kita. Tak sah tu yang kata tahu. Wano ada gerbang lembu seekor 2 orang, dia kena 7 orang. Tu. Mudah bahaya tu. Ya royak lagi ni, lembu seekor ni boleh kita nak gerbang seorang kita buat satu orang kita boleh kita nak bagi 2, 3 paling tinggi 7. Jangan lebih pada 7. Kalau lebih pada 7 tak sah. Gitu tak sah. Lebih pada 7. Pasal ada orang ni kan, dia pakat kutip 100 kut 100 orang. Ramah lebih kurang dalam 1000 orang. Boleh duit kalau boleh 40,000. Dia ambil 40,000 pergi beli lembu seekor, dia gerbang. Bukan gerbang lah tu. Gerbang atas nama kan 1,000 orang, turun 100. Tak bagi gerbang. Walaupun dia kata kita gerbang tahun dia, lembu seekor kutip 100 kot seorang. Bukan gerbang lah tu. Nanti dah tu. Dia soalnya gini. Lembu seekor ni kita nak buat ngekoh dan kita nak buat gerbang dalam seekor lembu. Boleh? Tak ada masalah. Kita ngekoh satu suang, seekor lembu ni royak ni. Seekor lembu. Kita ngekoh satu gia lagi tu buat gerbang. Tak ada masalah. Takut masalah ni bukan tanya seekor je ni. Sebab kalau 3 kami tanya seekor. Takut masalah ni bukan seekor, takut segia. Kalau segia dengan seekor, hukum lain kalau dah. Kalau seekor boleh. Seekor lembu, kita nak buat gerbang katik dan nak buat ngekoh. Boleh, kerana dia ada 7 gia. Gitu tak? Baru 2 gia tu seekor lembu. Kalau kita buat ngekoh dan buat gerbang. Tak salah, tinggal ada lagi timu. Ada pun kalau soalan yang nak tanya satu gia. Satu bahagian daripada lembu ni kita nak buat ngekoh katik, nak gerbang katik. Boleh ke tak? Tu jawabnya tak boleh. 1 gia, 1 karo saja. Gitu. Kalau lah lembu 7 gia, ikut kita nak buat macam mana? Nak gerbang 1 gia. Nak mengekoh 1. Nah, ni nak jual 1 gia. Ni nak sedekah orang. Ni hak nazar. Nah, ni hak apa nama? Hak demo kiring. Ikutlah. Jadi di dalam 7 gia seekor lembu, 7 bahagian tu berbagai-bagai. Tak ada masalah. Tidak mesti atau kalau lah seekor lembu ni kena gerbang berlaku. Ngekoh tak. Ngerti tak tu? Hak tak boleh dak oyak ni. Bila 1 bahagian kita buat ngekoh katik gerbang katik atas 1 gia tu tak boleh. Kalau ngekoh kalau gerbang. Berharalah kat dah. Berharalah.